Langkah-langkah peternakan kelulut. Dapatkan log kelulut yang mempunyai koloni kelulut. Log ini boleh dicari sendiri di dalam hutan atau di dusun buah-buahan. Selain itu, log ini boleh dibeli daripada pembekal. Potong log kelulut dengan berhati-hati agar kedudukan kantung madu dan telur kelulut tidak terjejas. Pemotongan log yang tepat dapat membantu penternak memperoleh hasil dengan lebih cepat. Pasang kotak yang diperbuat daripada kayu. Biasanya, plastik luksina diletakkan di bahagian atas kotak untuk memudahkan penternak meninjau perkembangan koloni kelulut. Periksa kotak ini selalu untuk memastikan koloni kelulut tidak diganggu musuh seperti anai-anai, lipas, cicak, semut dan sebagainya. Teliti perkembangan koloni kelulut dari semasa ke semasa untuk memastikan sama ada kelulut sudah atau belum membina kantung kelulut madu. Ambil madu setelah koloni kelulut membina tempayan kecil yang berisi madu dengan secukupnya.